Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari sama-sama kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huruf apa ini? Lam. Muka surat 22. Ni. Okay. Bagi kita tengok makhraj huruf lam. Huruf lam kedudukan dia, makhraj umum dia dekat mana? Dekat lidah. Dekat lidah. Mana kita nak letak lidah dan bahagian lidah mana yang terlibat dalam huruf lam. Lidah yang terlibat dalam huruf lam adalah hujung lidah. Hujung lidah. Tapi Allahu Akbar, kita kena perhatikan, dia bukan hujung lidah semata-mata. Dia termasuk tepi hujung lidah. Tengok pada gambar. Tepi hujung lidah. Hujung lidah dan tepi. Tengok tu, warna kuning tu, hujung lidah dan tepi. Dari kedua-dua bahagian hadapan tepi lidah ke hujung permukaan lidah bersama lelangit atas yang selari dengannya. Lidah kita normalnya dia duduk kat luar mulut. Nak letak kat mana? Angkat, duduk atas dia. Lidah kita dekat hujung dah. Kat mana kedudukan langit? Bersetentangan dengan dia. Ni dia, atas tu. Atas dengan dia. Jadi hujung dekat-dekat hujung langit lah. Bukan hujung belakang tu. Depan ke gusi. Dekat-dekat dah dengan gigi. Makhraj huruf lam. Al. Cuba buat. Al. Il. Ul. Kesalahan menyebut huruf lam apabila pembaca Al-Quran memberikan lam qalqalah. Ala. Alham. Ala. Kita cuba rasa bukan hujung saja. Cuba rasa pada tepi hujung lidah sekali. Bentuk C. Al. Huruf lam dengan huruf ra, dia ada satu sifat yang istimewa, iaitu inhiraf. Inhiraf ni apa? Melencong. Dia ada lencongan. Suara keluar kot mana? Lidah kita letak hujung lidah dengan lelangit yang selari dengan dia. Betul tak? Okey, suara keluar melalui mana? Suara keluar melalui tepi lidah tu. Ni lidah ibarat lidah. Kita letak dekat lelangit dia lah. Dekat mana keluar suara dia? Ni tepi ni. Dia ada lencongan. Itu nama dia inhiraf. Dia ada lencongan suara. Kita perlu buat. Tak dibuat sendiri, dia jadi sendiri.
Al. Satu lagi huruf lam ni dia bainiyah, sifat bainiyah ataupun tawassut. Dia ada sedikit lambat, Al. Bila kita sebut lam sakinah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bukan laju, dia bukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak dia akan jadi melompat. Kalau tak buat sifat bainiyah ni, dia akan melompat. Alhamdulillah. Maksudnya alham. Tapi dia tak lama. Alham. Tidak lama. Tapi dia tidak seketika. Tapi dia ada delay sikit. Alham. Dia panggil bainiyah. Di antara tawassut dengan rakhawah. Di antara syiddah dengan rakhawah. Ada bainiyah dan ataupun tawassut. Nama lain dia. Alham. Tu huruf lam dan juga huruf ra. Baik, latihan menyebut huruf lam. Tak boleh kontrol ni. Lagi bawah. Pai rosok ni. Lam sama-sama. Lalilubal. Lulallanilalna minal mulni malilallanila. Lulallanilalna minal mulni malilallanila. Nah, sekali lagi. Lalilubal. Lulallanilalna minal mulni malilallanila.
Huruf lam ni huruf yang nipis La. Yang ni nun mati bertemu lam, idgham bila gunnah, jadi masukkan lulallani. Baik, qira'ah satu huruf lam. La. Qalaba. Ja'ala. Khalaqa. Zakara. Ghaladha. Qafasa. Halafa. Daghasa. Syakala. Dara'a. Zatagha. Kalala. Ba. Ta. Fa. Ja. Ha. Kha. Da. Za. Ra. Za. Sa. Sha. Sa. Da. Ta. Dha. A. Gha. Fa. Qa. Ka. La. Jadi bila kita sebut huruf-huruf hijaiyah ni, kita cuba perasan makhraj dia. Lidah yang mana kat lidah lah, kerongkong yang mana kat kerongkong. Cuba rasakan betul tak kedudukan dia dengan ilmu kita belajar tu lah, makhraj kat mana tu. Okey, boleh mula? Sekali, a pertengahan kerongkong, ja'ala. Dara'a. Ka lagi sekali. Ka la. Ka ni dia syiddah, tapi dia hamas. Dia tertahan suara tapi terlepas nafas. Macam mana? Sebelum nak sebut tu dia ada potential. Kalau kita belajar fizik dulu, dia ada potential energy. Sebelum nak pergi tu, dia ada dulu. Ka. Tu syiddah dia tu, tertahan lah. Dia tak pergi dengan angin. Ka tak. Dia ada niat. Ka. Okey, seterusnya sekali lagi, khalaqa. Sekali lagi, zata dha.
Yes. Tak capai huruf lam nanti tak. Baca. Kalau tak nak baca habis, baca lepas za dia, baca la selalu. Selalu. Terus sekali lagi tak dengar. Halafa. Boleh? Sebenarnya kalau tak nak baca panjang-panjang, baca la lalu. La. Sebab muka surat ni kita belajar sebut huruf lam. La. Okey, boleh. Seterusnya baca ra za sa tu. Seterusnya tu baca ra za sa dha la lalu. Siapa nak baca ni tak dengar? Sekali lagi. Ta ra ka la. Okey. Siap dah? Ada tak baca lagi? Okey. Tak apa? Boleh baca? Pandai dah tu. Kemudian huruf mim. Mim. Sebenarnya penting juga kita belajar macam muqaddam tu. Apabila kita baca huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran nanti, alif lam mim. Sebab tu kena tahu nama huruf. Mim di atas ma. Ya, makhraj dia syafatain, iaitu bibir. Bibir. Mim tu. Okay, mim selalu orang akan ajar makhraj dia dua bibir. Bibir dirapatkan. Kalau kita tak rapat, kita boleh sebut sampai bila-bila. Memang kena rapat dulu. Ma. Kesalahan orang sebut huruf mim ni, dia menganga terlalu luas. Maliki yaumiddin. Ma. Dia ma. Dia pertengahan. Kita tak nak lewat sangat, lewat jadi maliki. Bunyi macam Arab dah, tapi salah. Ma di antara ma dan juga ma. Yang betul ma. Okey, yang kedua kita kena perhatikan, tengok ni, lambang macam wifi ni tak? Itu bukan wifi tu, gambar tu kan. Bukan ada internet dalam hidung tu. Itu adalah apa tu? Gelombang suara. Artinya apa? Mim ni dia ada gunnah. Sifat semula jadi dia ada gunnah. Jadi mim berbaris,
mim sukun, mim bersabdu, semuanya ada gunnah, ada dengung. Yang ni dari segi ilmi, dari segi ilmu jarang dibahaskan di pengajian-pengajian biasa. Jadi sifat lazimah pada mim ada gunnah, memang ada dengung. Bila kita sebut ma, dia ada di hidung tu. Bila kita tutup hidung dah ba, akan payah nak sebut sebab ada yang keluar melalui hidung. Ba, memang ada daripada hidung. Jadi bila kita baca Al-Quran dah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ada yang ada kena hidung, ada yang tak ada. Ar-Rahmanir Rahim. Salah lah. Ha tak ada kena hidung. Dia kesalahan selalunya orang letak pada huruf ha. Huruf ha. Contoh dekat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him. Mai mana hi tu? Hi je nak hidung. Tapi mim ujung mati tu ada hidung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waktu kita mati tu ada hidung. Him. Tu ada hidung. Tapi hi dia tak ada. Selalu orang akan tersilap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him. Dia bunyi macam Arab. Sebenarnya salah. Dia tak ada hidung. Ha tak ada. Mim tu ada. Ma ada. Alham mim mati tu ada suara hidung. Ma mimu bam mu mam mani mamna minal mumni mani mam mani ma. Okey, tengok ni ma ada dengung. Yang ni kita kena pecahkan kepada pada jemaah kita ni. Bukan ajaran sesat ni Mim dia ada dengung. Mim ada dengung walaupun dia berbaris. Kalau orang tanya mim ni duduk seorang-seorang dia ada dengung tak? Ada. Jawapan dia ada. Cuma tidak sempurna. Sempurna dia qadar dia panjang. Panjang dia tu sempurna bolehlah kita sebut 2 harakat. Walaupun ada yang tidak setuju dengan istilah harakat pada gunnah. Dia kata harakat ni ada pada mat, bukan ada pada gunnah. Gunnah dia ada sempurna dengan tidak sempurna. Ma ada gunnah, mi ada gunnah, mu ada gunnah, bam mi mati tu ada gunnah. Mu ada gunnah. Mam ini gunnah yang sempurna lah sebab dia ada sabdu tu, tasydid tu. Mam, okey, mani mamna ni kita belajar apa tu? Mim mati bertemu nun izhar syafawi. Izhar syafawi tu ada dengung tak? Ada, tapi tidak sempurna. Jawapan dia ada tapi tidak sempurna. Mamna yang sempurna mamni. Yang ini sempurna ni. Nun mati bertemu mim. Idgham ma'al gunnah. Mu mani mamna minal mumni mani ma.
Kalau idgham, lawan idgham ma'al gunnah, lawan dia idgham bila gunnah. Lam ra tu memang bila gunnah, memang tak ada gunnah. Tapi kalau izhar syafawi, dia tak letak pun perkataan gunnah kat situ. Bukan izhar wa bi ghairil gunnah. Tidak. Tapi izhar saja. Jadi ada gunnah tapi tidak sempurna. Ma ghamada lamasa jama'a farada karama khalata samada ghataza mazaqa syamala fakaha ghamama ba ta fa ja ha kha da za ra za sa sha sa ba ta va a gha fa qa ka la ma. Cuba. Farada ra tebalah. Okey, boleh. Ma. Ra. Fa. Sekali lagi. Bo. Kho. Wo. Ghamama. Sekali lagi. Ma tu jangan buka separuhnya. Ghamama. Tak ada dah. Saya salah.
Selain huruf nun nun. Nun kat mana makhraj dia? Makhraj umum dia dekat lidah. Tengok. Dari hujung lidah, maksudnya dia hujung lidah lah, bersama lelangit yang selari dengannya. Okey. Macam dekat macam dengan lam tak ada tak? Serupa dengan lam tak ada tak? Ia berada di bawah sedikit daripada makhraj lam. Bawah sedikit pada makhraj lam. Jadi apa maksud bawah sedikit tu? Bukan apa maksud bawah sedikit? Dia depan lagi lah. Depan lagi daripada lam. Kalau lam kat sini, dia kat sini. Tapi tak sentuh gigi. Na an, in, un, anna, inni, unnu. Okey, kemudian tengok ni, wifi tu ke apa tu? Ada juga kat hidung. Dekat khayshum ada keluar apa? Gunnah. Jadi gunnah pada huruf nun adalah sifatun lazimatun. Sifat semula jadi pada huruf nun. Tengok tu, sehingga kan ulama kata apa? Nun pada lidah tu setengah daripada makhraj dia, pada hidung tu setengah. Maksudnya kalau nun tak ada gunnah, tak sempurna sebutan huruf ni. Dia kena ada dengung dia, ada gunnah dia. Naninuban, nunan naninan nana, minal mumni, maninan nanina. Sekali lagi. Naninuban, nunan naninan nana, minal mumni, maninan nanina. Itu bunyi huruf nun. Nadhafa, naghasha, ta'ana, samadha, qarana, khalaqa, zamana, kadhaba, janada, kanasa, lahadha, manana, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, da, va, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na. Sila. Ta. Mana? Ta'ana.
Hmm. Ka, sekali lagi. Ka. Ha, ka. Ha. Ya? Bunyi bunyi angin tak syiddah, tak ada syiddah. Ka. Ha, ka. Dia tertahan suara tapi terlepas nafas. Ka. Qara. Qa. Qa. Na. Nas. Tak ada dah. Okay, nun ni dia bukan macam N. Kita sebut nasi. Na tu dia tengah lidah, hujung lidah dengan langit, tengah langit. Ni bukan tengah. Nasi. Nasi. Kita sebut nasi. Kita sebut nasi. Nasi kat mana ya lidah kita, hujung lidah? Kat langit tau, tengah, langit tengah. Bukanlah kat situ. Nasi. Nasi. Nanti pergi pasar malam sekejap lagi. Nasi kerabu. Nasi. Ayat ke dia. Ni pernah dengar waktu zaman corona dulu? Pernah dengar? Tengok. Corona khalaqa zamana kata. Dia kata, tengok ni. Iqra' dah ayat dah. Corona ni khalaqa menjadi zamana, pada zaman kadzaba, pembohongan. Kita duduk pada zaman pembohongan ni. Betul ke? Tak betul lah. Bukan je corona. Bahasa Arab bukan macam ni. Bukan corona. Kuruna. Kalau bahasa Arab kaf. Dia pakai kaf. Kuruna. Terus lagi boleh habis dah dah. Minggu depan tak ada dah. Wa kat mana huruf makhraj huruf waw wa dia kata waw bukan mat. Sebab kalau waw mat, kat mana makhraj dia? Kalau waw mat,
waw sukun. Makhrajnya dekat al-jawfu, rongga, dekat rongga. Macam kita sebut qulu, qu, makhrajnya dekat mana? Dekat jawf. Ni waw hidup lah. Waw bukan mat tu, waw berbaris. Memuncungkan kedua-dua bibir ke hadapan sambil bahagian belakang lidah terangkat. Wa, pangkal lidah terangkat. Perbezaan antara waw mat dengan waw bukan mat, ni telah diterangkan. Waw mat tu waw yang mati, waw sakinah dekat mana kedudukan dia? Al-jawfu, iaitu rongga. Wawi wubau, wawani wauna, minal muni, mawi wawani wa. Ada dengung dah. Wa mawi wawani wa, wawi wubau, wawani wauna, minal muni, mawi wawani wa. Okay, kita sentuh sikit lah bab. Tengok tu ujung sekali tu idgham ma'al gunnah. Idgham masuk ma'al gunnah berserta dengan dengung. Maksudnya kena ada suara hidung. Kalau tak ada suara hidung, bunyi dia macam ni, mawi waw, hidung tak ada. Mawi wawani wa, tak ada hidung. Patutnya kena ada hidung. Mawi waw, ada tak ada. Mawi wawani wa. Kesalahan dia bila orang nak ada hidung tapi dia ada hidung cepat sangat. Huruf waw tu ada hidung dah. Jadi bunyi mawi wawani wa. Waw tak ada waw. Yang ada wa. Huruf waw baris tu dia mari hidung dah. Hidungnya gunnah tu. Mawi wawani wa. Salah lah. Tu jarang lah orang buat. Yang selalu orang buat tak ada gunnah. Mawi wawani wa. Ada kat mulut saja. Salah. Ada kat hidung. Mawi wa dulu. Wawani wa. Tu benda yang halus-halus yang perlu kita perhatikan. Wazaro, walagho, dawama, fatana, qawama, raja'a, kawama, kawana, sakata, khawasa, syawala, dhahadha, wanawa, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, dha, a, gha, fa, qa, ka, la,
ma, na, wa. Wa. Sekali lagi lepas ja apa? Ha. Ya, sekali lagi. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya huruf ha kan, huruf ha. Ataupun orang kita sebut huruf he tak? He. Sebenarnya bukan huruf he, huruf ha. Haun. Kat mana makhraj dia? Dekat kerongkong. Aqsal halqi. Pangkal kerongkong. Ataupun pangkal tekak. Situ lah. Huruf ha. Ih, huruf ha dia ada angin, hamas dia ada hamas. Bukan ha pedah je ada angin. Ha simpul ni pun ada angin juga. Ih, dia ada angin ya. Kathirah. Kalau kita berhentikan ha tu, hatta marbutah jadi berhenti dengan ha. Hahi hubah. Huhan hanihah na. Minal muhni. Mahihan haniha. Perhatikan. Hahi hubah.
Bah tu ada angin. Bah. Hu han hani ha na minal muhni mahihan haniha. Ha masya jahada dawaha fakha'a طهرا وضحى وهضى كمن زهق سهل ذغص جهها با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا ع غا فا قا كا لا ما نا و ها. Nah, bukan ha, ha. Da wa ha. Jahaha. Ha. Terus Kaza. Sekali lagi dawaha. Ha. Seterusnya huruf hijaiyah yang terakhir ya. Kat mana makhraj huruf ya? Iaitu tengah lidah dengan
Langit, tengah langit. Sama macam ja, sama macam shin. Jim dengan shin. Jim, shin, ya. Dia makhrajnya tengah lidah. Dengan langit, langit. Bahagian tengah lidah bersama pertengahan hadapan langit. Dia tengah, tak tengah, tapi ala ke depan. Bukan ala ke tengah, bukan ala ke belakang. Tengah ke depan. Ya. Tapi ya berbaris lah. Kalau yang tak, ya tidak berbaris, makhraj dia al-jawfu, rongga. Kalau ya tidak berbaris, ya mat, ya huruf mat. Kalau ya berbaris, tengah lidah dengan pertengahan langit bahagian hadapan. Ya yu bai, yu yan yani yaina, minal muini, mai yan yani ya. Sekali lagi. Ya yu bai, yu yan yani yaina, minal muini, mai yan yani ya. Baik. Ya yu bai. Bai tu dia ada sifat apa kat situ? Lin. Lin apa? Lembut. Bai. Bai. Nun sakinah bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah. Bai yu yai, masukkan dan dengung. Bukan yu yai, itu tak ada hidung, mesti ada hidung. Yu yai, yaina. Apa tu? Yaina, ada lin yaina. Kalau yain, maklin. Yain, maklin. Sebab kita berhenti. Ma'arif sukun. Ma'arif, maklin, kerana kita wakafkan dia, jadi dia sukun lah. Sukun aridi. Sebab tu ma'arid. Arid tu aridi, maksudnya sukun yang mendatang, bukan sukun asli. Lawan dia asli. Sukun asli yang mana contoh dia? Ni ya ni. Ya memang mati. Ni yaina, ya ni memang mati. Nun, tapi ni cerita pasal nun. Kalau nun ni dia mati disebabkan waqaf. Jadi jadi arid li sukun, sebab kita nak berhenti. Ya, dha ya ra, dhahaya, zayana, sayara, wakala, hayakha, طهظ شيع وقف هيم جذث يدي أبت فجح خد ذا رو ذا سا شا صا ضا قا ظا ع غا فا قا كا لا ما نا
wa ha ya. Yes. Ikutlah mana-mana. Oh, jadi sama ke? Tak apa lain. Tak betul lain. Okey. Ya. Sekali lagi. Taha wa sa re ro. Assalamu alaikum, brothers and sisters. We need to finish this project. Imam Sarat wa Alhamdulillah, I'm here at Masjid Isa ibn Maryam. This is the go-to masjid in New York City. We desperately need to finish this project this year. We need this for everybody. We need this masjid for everybody. Those who've been around a long time, but it's... Di Serakamang tu tak ada kan? Jadi boleh tengok video lain. Saya pernah rekod dah sebelum ni. Tengok dekat sini. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Pergi dekat playlist ni, tekan sini. Lepas tu pergi kat jom belajar Iqra 1.
Hak ni tengoklah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala episod tu wabarakatuh. Bertemu minggu kita lepas lagi lah. dalam Minggu channel lepas tu Ami dan kita Al-Quran. rakam Hari ini merupakan soal tak tobik. hari penghataman. Jadi tengok huruf hak tak ada tu Iqra' dalam hak ni. Kita akan Dalam baca hak playlist Iqra' ni. satu Ni bukan bermula kelas sini. daripada muka surat 26. Ni saya cakap seorang ni. Sinilah selesai. Jom kita baca sama-sama. Tapi ada lah huruf hak tak ada tu ada kat sini. Boleh check kat sini. Baik, Iqra' satu muka tak surat ke 26. Kita akan jumpa huruf baru iaitu huruf Ha. Nanti hak kelas hari ni saya masuk dalam ni Di jugalah. manakah tempat keluar huruf Ha? Jadi ada 3 je lah Huruf kelas Ha hak ada tempat dah dalam ni. adalah di kerongkong. Kelas hak lepas Kerongkong yang paling bawah. tak Ataupun tak kita boleh panggil nak upload sebab pangkal kosong. kerongkong. Ni Okey, kelas hak pangkal ketiga kerongkong ni. inilah tempat Zasa keluar sya huruf sada. Ha. Dha Ha. ta Tempat keluar huruf dha Ha. a Kerongkong ra paling bawah. fa qaf Ha. kaf. I, hu. Tak ada. Hak tu tak ada. Hak tu kena check dalam playlist. Hak ni. Ha. I, Jom belajar Iqra' 1. Hu. Okay, Serupa itu je. tempat keluar huruf Orang Ha dan tulis itu juga. bunyinya huruf Ha. Okey, jom baca sama-sama. Okey, tu saya nak bagi tahu hak tu je lah. Yang lagi minggu depan tak ada Kita cuti dulu lah. Nak pergi jalan juga kan. Cucu balik semua macam-macam lah kan. Nanti berlatih lah. Minggu depan tu tak ada kelas tu. Duduk sorang-sorang berlatih dulu. Ni sebab ni minggu depan sekali lagi siapa dah lepas kita tinggal. Nak naik Iqra' 2 dah ni. Duduk berjalan celik sementara boleh celik lagi ni. Boleh gila Iqra' 2 tak? Nanti kita pergi Iqra' 2. Tapi kena lepas dulu lah belakang. Lepas latihan ni. Latihan buku surat ke 29 dengan 30. Nanti baca seorang-seorang Buku surat 29. Kan buku surat apa? 31. Tak ada dah. Muka surat 29. Muka surat 29 ni baca daripada awal sampai ke akhir Nanti seorang-seorang Semuka seorang. Saya rasa saya kena beli mic. Tak apa nak dengar. Kena baca pakai mic je kot ni. Baru dengar sikit jelas sikit. Mic speaker, mic dengan speaker tu. Nantilah saya beli. Ada tak? Dengar tak? Ya, boleh. Kena cas tak? Kena cas dulu tak? Jadi tuan-tuan agak-agak kita boleh istiqamah lah walaupun kelas kita ni percuma. Anggaplah ilmu tu berharga. Kelas memang percuma, ilmu tu berharga, tak ada nilai. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Mari kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.